channel televisyen Sekolah Kebangsaan Parmai Indah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Hasya binti Muhammad Rizal. Dan saya Nur Akil Rasha binti Muhammad Isyari Azri, wartawan kecil channel TV SKPI, melaporkan 3 November 2025. Hari ini berlangsung Majlis Pelancaran Minggu Panitia Bahasa Arab dan Pendidikan Islam. Hari ini turut diadakan ceramah motivasi akhlak dan adab cerminan sasiah diri terpuji oleh Ustaz Amin dan Ustazah Mukhtarah. Jom saksikan. Itulah rutin kamu sehari sampai hari Jumaat, betul? Betul? Itu yang kita buat sampai hari Jumaat. Semua wajib tengok ke 10 pagi. Kalau tak ada, kalau ada bangun ambil handphone. Itulah rutin kita. Apakah yang membezakan kamu dengan robot kalau benda itu sama aja kamu buat setiap hari? Baik. Anak-anak, Ustaz kata kita ni robot. Kenapa? Sebab sepatutnya hidup seorang yang bernama murid, hidup seorang yang bernama Islam hari ini mesti lebih baik daripada yang kemarin. Lelaki yang dah kerja hebat, hidupnya hebat, tetapi setiap malam dia tak boleh tidur. Dia rasa tok tangan tadi dia pinjam, tok tangan tadi dia pinjam. Sampai di rumah dia buka pintu, dia salam mak dia, ada mak. Dia duduk depan tu, dia kata apa lepas sembahyang? Dia kata, mak, cik kata maaf mak, Ramadan dalam bulan puasa saya baru beli seluar jin. Ketika tu umur 17 tahun, baru beli seluar pertama saya beli. Dia kata waktu tu anak-anak sekolah ini sangat hebat. Kalau boleh melahirkan insan yang hebat, bangunkan keluarlah kita semua supaya menjadi anak-anak yang hebat di masa akan datang. Jadi hari ini untuk perjalanan kita nak mulakan, kita taat. Baik, yang pertama dalam membicarakan soal diri sendiri, dia kena ada adab terhadap diri sendiri. Diri sendiri pun tak beradab. Kamu sendiri tak boleh urus diri kamu sendiri. Korek saya, yang tu kotor. Yang ketiga, suka maki. Perangai dia dibawa daripada diri dia dalam rumah sampai ke sekolah, berkira maki kerana Allah, kerana diri sendiri. Dan yang ketiga, taatlah setiap apa yang diberikan arahan kepada ibu bapa. Yang ni yang hak haru. Jangan sampai esok kamu menyesal tak sudah. Apa Hamid? Syahul Hamid. Nama Syahul Hamid. Saya mengajar dia memang tak aktif lah bahasa Melayu, tak usah kata apa lah. Dia boleh bercakap, tulis tak faham, baca tak faham. Memang sampai sudah Faizal bin tak faham apa. Tapi dia boleh baca Quran. Tapi yang bestnya ialah setelah 3 tahun saya pun pindah balik main, saya mengajar, saya punya permainan. Saya jumpa dia di Lotus Alma, Testu Alma. Saya jumpa dia pakai baju warna pink, dia tak hijau, dia main Ustaz. Udah lah, mampu dah lah, mampu dah.
Liputan Berita 3 November 2025. Daripada saya, Nur Hasya binti Muhammad Rizal. Dan saya Nur Akil Raisya binti Muhammad Isari Azri, Wartawan kecil channel TV SKPI. Jumpa ada di episod yang akan datang. Bye-bye. Sekolah kebangsaan sehingga indah, murid-muridnya baik, cerdik, terbaik. Hati gembira hari ke sekolah, menimba ilmu penuh berkah. Sekolah kebangsaan bermain indah, murid-muridnya baik.